Sebelum ni aku pernah buat video tentang wireless microphone Ulanzi A100. Yang ni pun harga not bad, tapi sound dia padu. Tapi sekarang ni Ulanzi dah keluarkan satu lagi wireless microphone baru, saiz kecil tapi sound pun lebih kurang padu juga. Sama macam abang dia tadi A100. Ini dah geng, Ulanzi A21. Let's talk about it. Okay geng, ini dia Ulanzi A21 ni. Salah satu benda yang aku suka dengan design Ulanzi kali ni adalah dia punya case ni memang kecil molek. Dan dia ada dua transmitter. So, ini satu yang aku pakai, ini yang nombor dua. Dan kita punya case ni, dia adalah boleh charging. Ada Type-C charging port di sini. Okay. Dia bukannya tolak masuk sahaja, dia kena tekan untuk lock. Ni dia buka. Dan yang bestnya, once dah plug in, dia akan auto on. Dia akan auto detect. Jadi tak payah nak on off. Dan once dia on, dia akan ada lampu hijau ni. Ini adalah noise reduction mode dia. Dia akan auto. Okay. Once kita tekan satu klik di sini, ini ialah normal mode tanpa noise reduction. Okay. Kita klik ni. Kalau kuning, dia adalah reverb mode. Kita tekan balik, dia hijau, dia akan auto noise reduction. Kalau hampa nak tahu, dalam bilik ni bunyi kipas kuat, di luar hujan. Sebab tu aku buat indoor. Aku plan nak buat outdoor, tapi disebabkan hujan, aku buat indoor. Tapi boleh juga nak test indoor punya sound ni macam mana. Sebab apa? Belakang ni kipas. Memang kuat sound dia sebab tengah panas. Jadi hampa rasa macam mana? Dengan bajet bawah pada 150, sound dia pun hampa dengar macam mana? Okey ke tak? Padu tak padu? Harga memang boleh dengar. Sebab apa? Sebab dia punya ni boleh masuk dalam poket. Senang. Boleh bawa anywhere. Jadi geng, siapa nak pakai Ulanzi A21 ni, kecil tapi padu, dapatkan mic ni. Yang bestnya, dia ada magnet. Dia boleh letak dekat kita punya baju. Kita boleh lekat dia punya magnet ni. Macam biasa. Macam ni, aku sangkut dekat baju dengan magnet. Dia ada juga memberikan beberapa aksesori di dalam kotak. Seperti yang aku tunjukkan dalam video nanti. So, untuk hampa yang pemula-pemula nak buat video, geng-geng hartanah pemula, daripada video hampa tak dengar apa, baik hampa beli benda ni. Spend sikit duit untuk apa? Untuk dapatkan mic yang power macam ni, tapi harga mampu milik. Jangan lupa dapatkan mic ni. Ulanzi A21.